Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Hari ni kita nak masak spaghetti. Banyak juga ni. Yang ni 2 pack. Kuala aku kecil. Lepas tu yang ni pun 2 pack. Okey, dah siap rebus. Aku tak tahu lah, macam overcook je. Tapi banyak gila. Kenduri spaghetti. Kita tengoklah hasil je nanti. Mudah-mudahan sedap lah. Allah bagi sedap. Amin. Harap cukup lah portion yang aku beli tu. Untuk apa? Spaghetti yang 4 pack tu. Cukup tak ni? Satu aku nak buat yang kuah merah macam ni. Satu aku nak buat kuah yang macam ni. Kita try. Mudah-mudahan cukup. Amin. Harap-harap cukup lah. Cendawan ni nak buat macam ni. Sudah. Cendawan hitam. Cendawan ni nak siang macam ni lah. Sudah. Macam mana nak buat dengan cendawan ni? Aku pun tak kerti. Sebab aku dah beli cendawan ni juga. Layankan aja. Aku beli 2. Kita cuba juga buat lagi satu. Yang carbonara. Punya api ni slow sangat. Api terlalu slow. So dia lambat sikit lah. Nampaknya kita kena tinggal lah solat Jumaat ni. Okey, kita nak buat kuah untuk carbonara spaghetti. Okay, tadi kita dah tumis bawang holland. Lepas tu kita masukkan mushroom tu. Lepas tu kita masukkan sosis. Punya api ni kecil, jadi lambat sikit. So kita bercinta lah kejap Siap semua tu, kita akan masukkan 3 bekas prego. 1, 2, 3. Aku guna yang ada yang tin, ada yang kaca. Lepas tu kita akan masukkan susu cair 2. Susu cair. Kemudian kita akan masukkan apa ni, keju and herb 3. 1, 2, 3. Lepas tu nanti masuk sebut rasa. Lepas tu kita masuk cheese. Harap-harap sempat dah siap. Apinya perlahan. So sabar je lah. Okay, sekarang kita nak masukkan 3 prego carbonara cendawan. Masukkan 3. 1, 2, 3. Lepas tu isi air. Kita isi air dalam ni 2 ni lah. 1. Kacau lah sikit. 2. 1, 2, 1, 1, 2. Okey, oleh kerana aku punya apa ni, api tu kecil, so aku masukkan je dulu. Aku tak tahu lah, harap-harap jadilah. Aku terus masukkan je. Sebab aku nak tinggal je nanti. Keju, herb, prego, sos pasta cream. Kita masukkan 3 juga. 2, 3. Lepas tu masukkan air sikit. Masukkan air sikit. Masalah. Masukkan air. Kadang tidak. Masukkan air. Okey, kemudian aku masukkan 2 susu krim sejat. Aku isi 2. Jeng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi sedap. Allah yang bagi sedap, kita cuba usaha je. Yang kelang kabutnya buat. Kemudian aku isi cheese 4 keping. 1, 2, 3, 4. Tinggal je. Mudah-mudahan jadi, amin. Okay, ni aku akan tinggal je. Sebab aku nak pergi solat Jumaat ni. Okay, lepas ni kita letak je sebut rasa, secukup rasa. InsyaAllah Allah bagi sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Api pun kecil je, romantik betul api aku. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.